Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Racing Team. So macam yang aku janjikan untuk konten kali ni, kita ada spek besar lagi. Dan kali ni aku buat LC5S. Okay, projek dia adalah piston 78. Okay, head saya berapa, kejap lagi kita review. Ni adalah dia punya crankcase lah. Kalau korang tengok crankcase dia, ni crankcase LC5S LC5S, crankcase last yang boleh dikorek maksimum lah, maksimum dia paling tidak pun 80 lebih. Kejap lagi kita ukur yang ni berapa. Sebab punca kat sini, dengan laluan minyak hitam yang dah max lah, tinggal lebih kurang 0.5 ataupun last 1mm saja yang tinggal dekat bahagian minyak hitam naik ke head. Okay, ni crankcase yang sebelahnya. Dan dengan tu juga dia dapat last dekat sini. Nampak? Ini dah halus sangat dah ni. 0.01 lebih kurang yang last dekat sini. Kalau ikut pada yang sepatutnya, dengan spek yang dia nak buat, dah kena start welding, tambah daging kat sini. Dekat sini dah tambah daging juga. So keliling ni kena tambah daging. Sini tak perlu lah, dekat sini je. Sini tambah, tengah sini pun tambah. So kat sini memang diorang dah kena welding dan tambah daging. Tapi costing tu agak tinggi. Dan bila dah tambah daging pula, untuk minyak hitam ni, dia dah boleh ubah sikit, jauh sikit ke sini. So dapat korek besar lagi. Untuk pergi ke 80, 82, 85, better welding. Tapi ini adalah maksimum yang aku nak buat untuk bagi tahu korang. Maksimum memang 78 je, tak boleh lebih lagi. Kalau kata nak lebih 80, mungkin slip luar tu nak kena potong lah, untuk kecilkan sikit diameter blok dia. Okay, so aku bermula daripada enjin bawah dulu. Bahagian enjin bawah yang kita ada adalah gearbox. Okay, motor ni sebenarnya korang tahu motor apa? Ingat tak, dulu aku pernah review sebiji X1R full spec Tobaki dengan piston 65. Okay, kalau ada gambar tu aku akan letak dekat depan ni supaya korang nampak motor tu dan teringat lah motor tu. So waktu tu pun memang motor ni dia dah pakai dah gearbox Cardinal 6 speed. Sebab untuk pemilihan gearbox 6 speed yang kita nak jalan dekat LC5S ni, korang kena bijak memilih gearbox. Okay, sebenarnya kalau tak silap aku, Cardinal punya yang keluar ni memang dia keluar untuk Y15. Dia tak ada tulis pun untuk LC5S. So bila aku cek bom dia tak sama. Aku kebetulannya ada lagi gearbox lain, ada bom dia yang memang boleh pakai. Dia ada 4 lubang, boleh pakai dekat Y15 dan boleh pakai juga dekat LC5S. Jadi aku ambil bom tu, aku tukarkan. Sebab customer yang pakai gearbox tu, dia pakai dekat Y15. Jadi bom tadi yang ada Cardinal ni, aku letak dekat dia. Dia memang PNP ke Y15 dan tak ada masalah pun untuk gear dia semua. Dan LC5S ni pun dapat juga. So kebetulan kat situ agak senang lah sikit kerja aku. So kebetulannya dapatlah gearbox yang 4 lubang, memang boleh pakai untuk 5S dan boleh pakai dekat Y15. So gearbox Cardinal dia full set Cardinal. Cuma aku lupa ratio Cardinal yang dia pakai ni yang mana satu. Nampak kat sini aku ada 2 ratio. Untuk Cardinal V yang kat sini V2, yang kat sini V1. Aku terlupa ratio yang mana satu. Tapi kalau aku belik-belik, dapatlah ratio yang sebenarnya yang mana satu, V1 ataupun V2 gearbox Cardinal yang dia pakai ni. Tapi aku tak ada masa pun nak check benda ni, sebab owner dah minta aku untuk pakai gearbox asal saja. Dia tak nak ubah dia punya ratio. Okay, so ratio dah settle, bearing lah. Okay, so bearing yang aku ambil ni bearing Rakuda. Ni antara bearing yang tengah hot dan famous lah sekarang. Bearing Rakuda. Aku ambil full set yang C3. Dia bukan yang ceramik. Sebab kalau korang tahu, Rakuda dia punya bearing sekarang ni dia ada keluar yang luar dia tu plastik. Okay, pemegang rumah dia tu yang pegang dia punya ball ni plastik, tapi dia bagi kualiti yang paling padu sekali. Dan ada jenis yang lagi satu, dia masih lagi C3 tapi dia ceramik. Ceramik dia berbeza sikit lah. Kejap lagi aku tunjuk, sebab bearing ni pun aku belum nak masuk lagi. Balik kepada dia punya crank pula. Untuk enjin bawah, kita settlekan enjin bawah dulu, baru kita pergi dekat bahagian top set dan sebagainya lah. Okay, untuk bahagian enjin bawah dia, crank yang dia pilih crank Tobaki. So crank yang Tobaki yang dia pakai ni sama juga macam yang Pak Atan pakai. Sebiji sama, tak ada beza pun. Okay, nampak Tobaki 4.65 FZ LC5S. Okay, FZ 150 Y15 ataupun LC5S semua sama. Jack up 4.65. Nampak, jack up 4.65. Stroke dia jadi tambah 9.3, diameter 107. Untuk root panjang dia ambil 102. Yang sekarang ni panjang root 102 lah. Lepas tu crank pin bawah 22. Tapi disebabkan aku modi kepada 78 dengan pin depan 14,
pin depan 14 yang macam Pak Atan pakai ni, dia tak support, dia tak boleh. Sebab nanti dia boleh patah dekat pin. So aku dah adjust siap-siap lah benda ni. Aku adjust siap-siap, nampak? Crank Tobaki, masih lagi Tobaki. Okay, stroke total tambah dia lebih kurang 68 lah. Stroke dia 68 berbanding daripada yang asal ataupun standard 58.7. So dah jadi 68. Kalau ikut betul-betul lah, square tak square, dengan stroke 68, piston 78, pada aku benda ni masih lagi boleh. Sebab tu aku masih lagi berani nak buat lah. Dia jangan sampai korang buat yang macam ni, jet 8 dengan piston 57. Kau faham tak? Jet 8 stroke up lebih kurang 8. So kalau 8 74.7. Okay, 74.7 dia punya stroke dia dengan piston 57. Kat situ memang tak square lah untuk jack dan bow yang kita nak pakai. So kena cun. So kalau ikut pada stroke 68, kita jalankan dengan blok 78, pada aku tak ada masalah, masih boleh lagi. Tapi kena pandai counter. So root yang aku ambil ni pun panjang 109. Aku dah tukarkan root dan welding kan siap. Okay, sebab apa aku ambil root ni? Okay, ni root IKK, panjang dia 109 dan pin depan dia adalah 16. Okay, pin depan 16 dengan blok yang dapat ni, pin depan 16 juga. So auto PNP lah. Okay, pin bawah stay 22 dan aku weldingkan sikit. Kita tap ni supaya dia tak twist antara crank kanan dan kiri. So korang boleh nampak bearing pula. Okay, bearing Rakuda ni aku dah pasang siap. Okay, cara pemasangannya jangan sampai korang terbalik. Kejap lagi aku tunjuk cara pemasangan waktu aku nak pasang dekat crankcase sebelah kanan. Yang berbola dia, kalau dekat crankcase sebelah, dekat crankshaft ni, korang kena nampak berbola dia macam ni. Sebab apa? Ini adalah ruang mana minyak hitam akan masuk ikut sini. Dan kalau korang cover tu menutupi berbola dia, dia tak akan masuk. Maksudnya bila korang pasang terbalik lah. Sayang lah, sebab bearing baru, korang kena pastikan korang alert, pasang betul-betul dengan kedudukan yang tepat. Jangan sampai salah. So untuk video kali ni memang sangat-sangat detail. Sebab aku akan tunjuk daripada awal kita review barang apa yang ada je ni, dan sampai siap enjin tengah, cara pemasangan gearbox, setup dia punya clearance untuk gearbox, banyak lagi lah. Untuk jack 4.65, untuk LC5S, PNP tak ada apa pun yang nak kena keruk dekat dalam tu. Sebab diameter 107 masih lagi lepas dekat crankcase LC5S. Okay, so dekat bahagian crankshaft ni aku rasa dah tak ada apa yang special. Dan root IKK ni pun kira auto PNP dengan blok 78 pin 16. Okay, so untuk bahagian crank ni aku rasa settle dah. Okay, untuk gearbox pun settle. Bom apa yang aku pakai. Okay, untuk bahagian blok dulu Okay, ni blok dia, blok dengan piston 7an. Dia datang pin 16. Sekejap aku nak menariknya ni benda duduk dalam. Memang susah sikit lah. Tarik blok sekali Okay, settle. Okay, so ni blok dia. Kalau ikut body block dia ni dah tambah dah. Cuma aku tak pasti dia tambah berapa. Okay, body block dah panjang dah tambah. Tapi aku dah buat kira-kira. Andai kata pakai root 109 ni, dengan body block dia punya tambah, dengan jack 4.65, InsyaAllah gasket dia akan skeping. Okay, skeping nampak macam tak jack tu. Ataupun ada tambah spacer, ataupun kena potong sikit. Aku pun dah lupa sebab aku dah standbykan barang ni siap-siap lah. Lepas tu ni ada gasket daripada Ashoka. Okay, untuk pengetahuan korang, Ashoka dia belum keluarkan lagi, ataupun belum ada lagi lah, belum wujud lagi saiz yang mega-mega ni. Sebab diorang lebihkan pada kualiti R&D yang baik. Contohlah body block ni, Leo andai kata keluarkan body block yang water jacket untuk laluan air ni besar lagi, mungkin dia akan keluarkan gasket yang macam ni diameter dalam. Okay, untuk apa dipanggil size piston Contoh size piston ni keluar 78, air ni mestilah kena jauh lagi. Sebab kita nak counter dekat dia punya ni, dia kena tebal. Andai kata terlalu tipis sangat, dia senang bocor lagi. Okay, so gasket ni pun aku tak fokus sangat. Sebab mungkin kita akan pakai gasket, dan mungkin juga kita tak pakai gasket. Sebab aku dah ada gasket besi yang macam ni juga. Aku boleh kata tu custom ataupun masih lagi R&D lah. Sebab benda tu tak ada jual dekat pasaran, dan kita masih lagi mencari sama ada copper ataupun besi yang baik, ataupun yang jenis 3 keping macam ni. Kita masih lagi R&D. Kalau dapat result yang baik, kita mesti kongsi. Andai kata tak baik, bocor ke apa, aku akan tetap kongsi juga. Okay, ni root tu lah. Ni root tadi, pin 16 pin 16, root 109 pin 22 yang aku dah pump kat sini. Okay, ni untuk piston dia. Piston ni aku dah flatkan siap.
Sebab apa? Semakin besar spek motor korang, yang sebenarnya lah yang lebih selamat adalah yang rata. Sebab apa? Dia bukan tak boleh pun kau nak pakai dom, boleh ikut pada setup korang masing-masing. Tapi aku pakai flat ni sebab aku dah biasa setting spek-spek besar dengan piston flat. Andai kata ada jenis piston yang mangkuk sikit, aku pakai mangkuk je sebab aku tak nak buka chamber head untuk bagi dia besar dan terover besar sangat pun tak guna jugalah. Ikut setup korang masing-masing. So aku punya setup, aku setting memang macam ni. Nampak? Aku akan setting piston flat sahaja dengan blok tu. Dan korang kena tahu juga, piston flat ni dia bukannya tak bagus, dia bagus. Dan piston dom pun bukannya tak bagus-bagus juga. Ikut setup korang lah senangnya Okay, korang kena pastikan clearance blok antara blok dan piston ni ngam dulu. Barulah motor korang tu bebas jam. Sebab motor kita orang kat sini semuanya kaki lock tau. Spek 72, 73, 74, 76. Yang ni 78. Kalau kata clearance korang cun, siap-siap je motor, boleh pergi dyno dan motor, dan malam tu boleh pergi test GPS terus. Sebab memang tak ada masalah melekat. Dulu awal-awal waktu kita rally, kita kadang takut bila polish terlebih, piston longgar jadi bunyi bising. Tapi bila spek dah besar, clearance kena cun. First kali clearance, anda kata clearance piston ataupun blok korang tak pandai nak cari, tak dapat lah. Contoh 0.03 korang nak lock juga melekat, korang kena cuba buat lebih lagi 0.04. So macam aku kat sini, aku akan pakai 0.04 dan ke atas, ikut pada jenis piston lah. Piston tu main peranan juga. Okay, piston dia didatangkan yang ini dengan single ring. Masuk single ring bukanlah satu piston, satu ring saja, bukan. Dia ring minyak hitam yang bawah ni betul ada, tetap ada satu. Okay, ring yang atas ni selalunya double. Okay, ring minyak hitam ni satu, yang atas ni double. Yang atas ni tak ada, dia ada satu saja yang atas, faham tak? So yang ada ring minyak hitam satu, ring atas ni satu. Itu yang aku maksudkan single ring. Itu single ring, tak ada masalah. Tak ada gangguan lagi lah. Dia datang sekali dengan dia punya satu set lah. Dia akan datang ni, macam ni. Dia akan bagi dia punya clip C, pin piston dengan dia punya ring sekali. Lepas tu ni valve untuk head, korang nampak relio. Ni valve dia. Untuk side valve kita pakai 2629. Kalau sebelum ni kebanyakan motor spek 72, aku dah pakaikan valve 2528 untuk 74 dan ke atas, ataupun 76 lebih kepada 76. 76 ke atas baru aku akan start pakai 2926. Okay, 2629 aku akan pakai dekat 76 ke atas. So sampai daripada 2528 untuk spek 72, 73, 74. Okay, 76 kita dah pakai 2629. So ni size valve yang kita pakai. Okay, untuk head dia macam ni pula. Aku tak pastilah Pak Atan dah tolong aku potting ke belum head ni. Tapi head ni aku dah buatkan lubang air. Head Helio ni dia datang tak ada lubang air tau. Okay, head ni belum potting lagi, tapi boleh dipotting lah. Sebab dia datang tak terlalu besar. Korang nak PNP pun sebenarnya dah boleh, tapi power mungkin tak keluar sepenuhnya lah. Sebab apa? Kalau tengok macam ini 65 punya setup pun macam ni juga. Tapi 65 yang dah terover besar macam ni lah gaya dia. Dia kena lubang macam ni, tapi dia tak support. Ini masih lagi tak cukup. Okay, 2629. Ini lubang yang aku tebuk sendiri. Aku marking pakai gasket yang ni. Untuk saiz 76, 74, 76. Aku marking kat sini lubang air dia. Sebab apa aku boleh cakap macam tu, aku marking ikut gasket dia? Sebab dekat blok ni dia dah ada dia punya lubang air. Lubang air dia tak cukup besar, ataupun tak besar betul. Okay, sebab lubang air dia tak cukup besar ataupun jauh. Okay, kalau ini V Pro, kita nak kena buat Super V Pro. Maksudnya besar lagi dan jauh, supaya dia tak senang bocor lah. Sebab tu aku kata sama ada 78 ni kita akan pakai gasket ataupun tak pakai gasket. Aku mesti bagi tahu. Kalau aku ada satu sampel gasket 78, betul-betul 78 lubang dalam ni, dengan dia punya water jacket untuk laluan air dia memang yang macam ni dan sama yang macam tu. Okay, ni head yang aku dah tebuk tadi tu. So dekat bahagian aku dah tebuk ni, dia dah timbul-timbul sikit tau. Okay, cara nak settlekan dia, korang boleh hantar machine shop dan skim sahaja, lebih kurang skim rata je lah, skim rata je. Okay, tapi kalau aku tak skim kat sana pun, aku hanya letak dekat meja aku tu, letak kertas pasir yang paling halus sekali, letak minyak diesel sikit, kita tolak tarik sampailah dia licin dan rata. Itu pun sebenarnya dah cukup. Ini dia gasket yang aku cakapkan tadi. Okay, ini adalah sampel saja. Dia keluar tak banyak, bukan dia tak keluar pun sebenarnya. Ini adalah kita punya R&D. Okay, free order lah orang kata. Memang nak kena order baru kita dapat. Nampak? Lubang dah betul lah V Pro. So lubang antara head yang aku buat dengan blok tu memang sebiji sama.
Cuma dekat bahagian sini dia tak ada lekuk dia ni. Okey. Ini yang sekeping. So kita R&D dulu yang first keping ni. Dan kalau kata okey, mungkin kita akan ada buat yang copper. Masih lagi R&D. Yang copper ataupun yang 3 keping besi. Okey, benda tu masih dalam R&D lagi. Okey, ni sebelum aku nak mulakan bakar untuk masuk kita punya crank dengan bearing Rakuda ni. Ni dia enjin Pak Atan. Dan kebetulan Pak Atan baru nak pasang bahagian clutch lah. Okey. So korang tengok dia pakai balik dia punya apa nama? Crank Tobaki J4.5. Nampak? Nampak ke tak nampak tu? Tu. Nampak Crank Tobaki J4.5 dengan root yang Tobaki bagi lah. Okey. So crankshaft ni terbukti memang padu. Dan aku pun pakai lagi sekali. Tapi yang aku pakai adalah untuk spek 78mm. Okey. So aku nak start bakar dia punya bearing untuk masuk. Dan crankshaft masuk dulu kat sini. Okay, so bila korang beli satu set, dia memang akan dapat macam yang korang nampak sekarang ni. Okay, nampak? Dia bagi bearing crank, ada 2 biji. Dan bearing gearbox sebelah sprocket depan dengan sebelah gearbox sebelah clutch lah. Full set ni dapat semua dapat. So waktu pemasangan, ada cara pemasangan yang sebenar lah. Contoh. Ini yang duduk dekat bahagian sprocket depan macam ni. So korang tak boleh pasang macam ni. Okey, maksud pasang macam ni, waktu buat pemasangan dekat bahagian sini, jangan macam ni. Jangan macam ni. Ni tertutup, jadi tak ada minyak yang datang daripada sana untuk basahkan dia. So korang kena pasang macam ni. Dia punya bobolan ni wajib korang kena nampak. Okey, macam ni nampak kan. So bila nampak, dia cunah, minyak akan masuk cantik. Ini untuk bahagian dia punya gearbox punya sprocket depan. Okey, so ni yang datang daripada sprocket sini. Dia adalah oil pressure. Faham tak? Oil pressure. Jenis yang ada cover ni memang akan tetap ke dalam. Dan walaupun dia macam ini, cover dia still tak ada masalah. Korang boleh pasang. Sebab apa? Minyak hitam akan masuk juga dengan percikan dan oil pressure yang lalu daripada sini. So minyak hitam akan masuk juga dekat bearing ni. Itu sahaja part-part penting yang korang kena tahu. Sebab kalau tak, bila korang dah salah pasang, jadi rugi dekat korang. Okey. Okey, aku dah siap pasang bearing bahagian enjin dia. Okey. So bahagian crank ni pasangan dia macam ni lah. Cover yang tertutup bearing dia ni adalah bahagian yang korang nampak sini. Tapi bila pergi dekat bahagian clutch, dia akan bawa minyak masuk. Sebab bearingnya kedudukan dia macam ni. So yang sebelah sini aku buat macam ni lah. Sebab gearbox dia akan duduk kat sini. Nampak? Dia kecil. So gearbox ni bergerak bawa minyak dan dia akan terkena sekali dengan minyak yang dibawa oleh gearbox ni. Sebab kat gearbox ni ada laluan minyak dia sendiri. Termasuk dengan bearing yang ada cover. Jenis yang bercover adalah duduk belakang dia sana. Dia akan bawa mari minyak hitam dan akan masuklah dekat bearing ni nanti. Sama juga dekat crankcase sebelah kiri. Aku buat benda yang sama, nampak? Ni yang kita nampak. Yang ni yang ada cover. Okey, ni pun dah siap dah. So tinggal pasang bahagian gearbox dekat enjin ni cun-cun. Nanti aku tunjuk dekat korang setup untuk dia punya bom lah. Bom dah auto PNP dah. Untuk bahagian ni pun aku rasa dah tak ada apa-apa dah. Tinggal pasang je. Cuma waktu pemasangan korang kena ambil caliper. Ambil korang punya gearbox yang asal standard tu dengan washer dia sekali, ada depan belakang. Ambil data waktu dia macam ni. Waktu ada washer,
ambil caliper, ukur berapa dia punya panjang kat sini. Dapat data daripada standard, barulah kau tengok gearbox racing orang, masukkan dengan washer dia sekali untuk tengok berapa ukuran dia. Sebab kalau korang tak buat macam tu, free play ataupun clearance yang ada dekat gearbox ni tak cukup, dia akan menyebabkan gearbox kita jam ataupun rosak. Dia biasanya akan berat. Sebab bila kau ikat crankcase kiri kanan, dia akan menyebabkan gearbox tu susah nak pusing, berat. Sebab dia wajib ada clearance sikit. 1mm tu normal je sebenarnya. Sama juga dengan sub yang bahagian clutch. Okay, untuk sub clutch pula, kalau kata clearance dekat sini tak ada, contoh kau pump gigi ni tak cukup. Okay, gear ni tak cukup ke dalam. Maksudnya ukuran dia ni panjang, daripada sini ke sini panjang. Bila kau ikat crankcase, dia akan menyebabkan gearbox ni berat dan susah nak pusing. So untuk elakkan korang buat kerja 2 kali, korang kena ambil data dulu. Data gearbox standard berapa panjang dia. Okay, ambil data, baru pergi kat gearbox racing, tengok cukup tak. Kalau kata tak cukup, ada banyak cara. Sama ada kau akan ambil kertas pasir kasar, gosok washer ni, ataupun korang tengok biasa beli gearbox racing, dia akan datangkan sekali dengan dia punya washer yang sebelah sini. Kalau tak silap aku, yang standard tipis, yang racing tebal. So mungkin boleh ambil yang lama dan counter lah, letak dekat gearbox racing yang korang nak pakai. So dapat ukuran dia. Untuk yang ni pula, andai kata clearance tak cukup, terlebih ataupun terkurang, boleh jack ke dalam lah. Andai kata besar sangat, masuk, dia akan menyebabkan korang punya gearbox jam. Ataupun terlebih sangat clearance, kena jack balik keluar, kena keluarkan balik gigi ni. Okay, so aku rasa penerangan untuk bahagian gearbox itu saja, tak ada benda lain. Dan kejap lagi aku akan pasang terus enjin tengah lah kat sini. Untuk bom dia, aku tak ada buka dia punya star bintang dia. So tak ada masa pun nak tunjuk dekat korang dia punya lubang tu. Sebab video-video sebelum ni aku ada kongsikan macam mana cara nak dapatkan dia punya kedudukan star yang sepatutnya. Okay, so stay tune je. Aku pasang enjin tengah dulu. Okay, so untuk enjin tengah dia aku dah siap pasang lah. So ni dia punya blok. Okay, sebelum nak masuk kita lap dulu. So macam aku cakap tadi, dia ni sama ada korang nak kena potong sikit. Sebab apa aku counter blok yang tambah, aku lupa tambah dia, tambah mungkin 14. Okay, jack 4.65, aku counter dengan 109. Tapi kira-kira ni aku dah buat siap lah. Okay, aku dah buat kira siap. Sama ada dia akan jalan sekeping gasket, ataupun spacer 2mm, ataupun dia kena potong sikit blok ni. Okay, so kita kena sukat dulu. Kalau kata pakai gasket sekeping tu memang ngam lah. So center push aku dah masuk. Okay, ni piston dia. Okay, ni piston dia. Piston yang aku dah potong flat untuk counter CR nanti lah. Sebab spek-spek besar macam ni memang akan tinggi. So kita masuk dulu sini. Aku dah buat kira-kira dia, cuma aku dah lupa dah dia akan 1mm ataupun macam mana. So masuk cun-cun Okay, so ni aku pusing piston depan habis. Nampak? Untuk dead piston dia ni kira dah cun lah. So kalau macam ni lebih kurang dalam 1mm ataupun 1.1. Kejap lagi kita just tinggal lapik gasket form sekeping je. 0.3 tu kira dah cun lah pada aku. Sebab counter nanti gasket head kita akan pakai yang 78 yang aku cakap custom tu untuk percubaan, ataupun tak pakai gasket, kita ikat tekap terus. Tapi sebelum tu kita kena buat kira CR dulu lah, nak pastikan CR dia berapa. Dan kat sini head dia, Pak Atan dah tolong aku untuk coating. Tengok Pak Atan punya polish dalam dia. Nampak finishing dia cun lah. Untuk sebelah intake, yang intake dia pun dia dah habis potting. Yang sebelah sini kita tak buat terlampau licin lah. Tapi dekat-dekat dengan dia punya cincin ni, Pak Atan dah polish kawah, nampak. So kemas lah.
Yang ini kejap lagi aku akan skim dekat meja kat sana tu. Timing gear ni aku baru first time nak cuba, tapi aku minat lah. Sebab apa, yang ACK keluarkan ni dia macam ni, tebal. Bukan macam sesetengah brand ada keluar yang jenis ada lubang. Sebab apa, bila motor-motor kuat ni, timing gear ni boleh pecah. Dia dah ada kes lah. Design memang nampak cantik, tapi daripada segi ketahanan pada aku kurang. So yang ACK ni bagus lah. First time cuba, so aku harap dia bagi kerjasama yang baik lah. Lepas tu oil pump, kita ambil SW4 untuk LC5S punya. Valve kita masih kekalkan valve yang asal 2629 Relio. So aku set up dulu dia punya head bagi cun-cun. Sebab sekarang yang kita nak, bahagian head ni siap pasang dulu semua, drain valve semua. Lepas tu kita nak kawinkan, kita tekap piston ni kat sini untuk pastikan dia punya pocket valve cun dulu. Lepas tu kita akan terus pergi ke kira CR. Kejap lagi aku akan bagi detail dekat bahagian head dengan bahagian piston ni, cara setup yang sebenar. Okey, untuk oil pump sebelum korang pasang, korang kena pastikan yang oil pump ni korang dah ikat skru kecil bunga tu. Dan bila korang dah ikat tu, korang kena letak minyak dulu dekat oil pump dia. Dan pastikan pusingan dia ringan lah sebelum kau pasang dia punya primary. Okey, so ni aku dah pasang siap sebab tak ada masalah apa pun, tinggal pasang je. Untuk dia punya primary pula yang dia pakai ni 23 kecil semata ni tak sesuai untuk spek-spek macam ni, sebab dia akan mempengaruhi total gear kita. 1 sampai 6 semua gear akan jadi pendek-pendek lah jadi rapat. So aku akan kekalkan yang 24 standard. Dan kalau kata ada keluar 25, mesti aku akan ambil 25 lah. Tapi sementara ni yang kita dah ada adalah yang original, so masuk je original. Untuk bahagian kelas, untuk spek-spek macam ni, setup dia orang kata kena tambah berat lah. Untuk balancer sebelah kanan ni, korang jangan potong dengan nak pakai yang custom tu, lagi dia alu-alukan lebih baik. Tapi kalau kata nak pakai standard pun tak ada masalah. Standard tu pun kira dah berat lah, kira dah cun. Macam motor ni aku akan pakaikan standard. Dan sekarang pun aku tengah 50-50 juga dengan dia punya sarang clutch. Sama ada kita nak pakaikan yang Y15 ataupun masih lagi kekalkan yang ni lah. Sebab dia ada dua pilihan. Kalau kata nak betul-betul setup yang cun, convert kepada Y15 diameter yang lebih besar, motor tu akan lebih susah lagi nak slip lah. Lepas tu korang tambah plate lah. Boleh pakai 4 dan boleh pakai 5. Tapi nak tahu yang terbaik, lagi banyak lagi baik. Korang boleh pakai 7 plate. Tapi bila 7 dekat bahagian casing lah, banyak sangkut, banyak nak kena ubah. Kalau kata dia ni Y15, aku akan pakaikan yang fast tag yang ada keluar 7 plate. Dia datang, dia punya clutch cover dengan spacer tebal sekali. Tak silap aku untuk LC5S ni tak ada. Tapi kita akan pakaikan mangkuk yang kita dah custom untuk tarik kanan lah. Okay, so tadi kita dah cerita pasal dia punya primary. Okay, kita akan pakai yang standard saja. So kat sini ada salah satu contoh lah. Ini yang dah kita dah R&D tebalnya. Yang ini custom. Balancer yang ni original, standard, tak pernah potong lagi. So kita tengok beza berat dia lah. Untuk spek-spek besar macam ni, tambah berat untuk belah kanan ni pun sebenarnya penting jugalah. Dia mempengaruhi mempengaruhi juga kita punya top speed lah. Okay, so untuk berat balancer standard ni lebih kurang dalam 508 lah, 508 gram. Okay, untuk balancer yang custom ni beratnya lebih kurang 807 gram. Nampak perbezaan dia, 807 dengan 508. Okey, kalau nak pakai yang ni boleh, tak ada masalah untuk spek besar. Tapi aku dah biasa setup pakai yang balancer standard. So dua-dua ni boleh pakai sebenarnya. Tapi kalau aku nak pakai betul yang ni, kita tak boleh lah. Pada aku tak sesuai. Nak tambah boleh sikit. Kau tambah dalam 650 boleh. Kalau tambah macam ni aku rasa tak sesuai, kurang sesuai sebab banyak sangat. Daripada 500 lompat pergi ke 800. So kalau kita lay sikit, kita cari berat lebih kurang 650, boleh pakai. Tapi tak apa lah, kita penpikan dulu balancer original sahaja. So tak perlu pun nak tukar balancer racing. Korang boleh kekalkan lagi balancer ori. Okay, so balancer ori dengan oil pump standard ni
memang ruang dia cun lagi, tak ada masalah. Bila korang pakai oil pump pro yang jenis tebal besar, waktu tu untuk LC5S saja dia akan kacau. Nak kena adjust lah. Kau nak pakai oil pump pro yang besar tu, kena adjust sikit. So dah siap yang ni, masuk primary yang ori. Okay, masukkan key. Lepas pada dah pasang ni semua, aku ikat kejap lagi mesti jam. Dia punya crank agak berat. So ada cara, sebelum ni aku pernah kongsi juga, tapi kejap lagi aku tunjukkan korang. Aku kongsikan semula supaya korang tak lupa lah. Jangan ketuk crank yang dah di statik ataupun crank yang baru je korang beli. Sebab bila ketuk, mungkin dia akan gelong sikit. Dia akan lari lah, dia punya balancing dia. So kita akan press bila ikat dia berat nanti. Okay, so stay tune je. Okay, so first kali untuk setup sebelah kanan ni, balancer masuk dulu. Untuk senangan kerja, masukkan dia punya key siap-siap. Dia kalau yang betul-betul dia ni, dia punya clearance semua cukup-cukup je. Lepas tu primary ni kita masuk yang original. Cari clearance dia, boleh cari. Nampak, dia masuk senang. Wasir ni letak macam mana pun dia okey, boleh. Biasanya lepas pada korang ikat yang ni, dia akan crank ni akan berat. Contoh macam sekarang ni kan, nampak crank pusing dengan. Lepas padakan dia akan berat. Okay, so bila korang gun, biasanya dia akan pusing, dia akan berat tau. Okay, nampak tak pusingannya? Dia berat berbanding yang tadi, nampak? Okay, dia ketat kan? Sekejap aku pasang dulu dia punya plate untuk oil pump ni. Balik tu. Lepas tu kita pusing engine. Korang kalau boleh kan, korang kena elakkan daripada korang ketuk sini. Dulu sebelum aku tahu ataupun kenal cara press, kita akan buat cara macam ni. Letak box kat sini, ambil hammer, korang ketuk sekali. Confirm boleh ringan, tapi dia akan ada efek pada korang punya crankshaft lah. Kita dah buat statik, cun-cun, dia punya statik akan lari bila ada hentakan daripada sebelah, tak kisahlah sama ada magnet ataupun clutch yang berkenaan dengan crankshaft, dia akan lari bila ada hentakan. Okay, okay, so caranya macam ni. Okay, nampak sekarang pusing dia berat. Nampak? Ni aku buat, dia ikutkan yang sebenarnya dia ada pula ataupun alat yang memang untuk press dia lah. Jadi aku buat DIY je. Kita nak tarik crankshaft ni ke sini supaya dia dapat duduk dekat kedudukan tempat dia yang sepatutnya. So aku akan tahan macam ni. Drag je. Dia akan berlaku letupan sekali untuk dapat kedudukan yang cantik. Okay. Pegangkan enjin sekejap. Padu kameraman. Susah. Tak sesuai ni. So sebab crank dia dah pusing, aku gun sikit je. Korang tak boleh gun lebih tau. Gun lebih, rumah bearing stopper dia tu boleh pecah. So gun main-main je. Ni dah. Okay, nampak? Sekejap sikit je aku gun. Nampak? So cranknya dah ringan. Kalau macam tadi, crank dia pusing berat. So kalau macam ni, kira dah lulus lah ni. Ringan yang kita cari. Okay, so ni bahagian kanan yang aku nak set up kan. Barang-barang yang dah ada, dah siap acun sekarang. Aku dah standby kan untuk korang. So aku nak kongsikan pasal balancer dia ni. Tadi aku ada cakap yang aku akan pakai balancer standard
LC5S lah. Berat dia lebih kurang 800 gram. Dan yang yang standard 500 gram. Dan yang custom 800 lebih 300 gram daripada standard. Bila aku dah ternampak pula magnet dia, ni magnet dia, magnet LC5S, ori LC5S, tapi dia dah buang dah balancer bawah ni. Perasan tak? Balancer bawah ni dah tak ada. So aku dah counter semula. Tadi aku dah buka dia punya balancer yang standard dan masuk balancer yang custom. Yang custom berat dia adalah 800 gram. So kiri kanan boleh dikatakan seimbang dengan magnet lah. Magnet dengan balancer lebih kurang seimbang. Sebab apa aku counter yang berat ni? Sebab dia dah potong over banyak tau sebenarnya. Kalau ikut pada aku, sebelah magnet tak perlu potong pun. Tak perlu potong. Dan sebelah clutch ni perlu juga tambah sebenarnya untuk spek-spek macam ni. Tapi dia tak adalah sampai over ke 800 gram. Okay. Tapi aku pakai sebab dia potong dah terover. So dapat balancekan balik berat crank steering lah. Sebelah clutch dengan sebelah magnet, boleh dikatakan berat dia hampir. Tapi belah magnet ni masih lagi berat masih lagi berat dan lebih berat. Dia lebih daripada 800 gram lah. Yang ini 800, yang itu lebih. Itu silap-silap mungkin 1.2 dia kot. 1.2 kilo lebih kurang. Sebab dia dah buang kan. Okay. So untuk setup bahagian clutch dia, aku sebenarnya masih lagi kekalkan dia punya spring 5. Dia boleh pakai 6 sesuai. Okay, untuk plate kita boleh pakai 4, boleh pakai 5. Aku nak tunjuk R&D yang aku pernah buat sebelum ni dekat korang. Aku takut video ni terlampau panjang sangat, jadi aku singkatkan sikit. Aku boleh pakaikan dia punya kelas asal daripada LC5S yang memang dah 5 plate. Dia sama dengan 125 punya kelas plate. Memang cukup sebenarnya, tak slip pun kalau korang counter dengan 6 spring. Tapi aku singkatkan benda ni supaya bila korang buat macam ni, dia jauh sekali nak berlakunya masalah slip tu. Okay. So tak nak cerita panjang lagi. Untuk dia punya gear ni aku pakai gear dia, dia punya driver dia kita masih kekalkan LC5S lah. Okay, gear besar ni LC5S. Yang depan ni pun LC5S standard. Untuk primary standard. Gear ni pun standard. Cuma korang buka di bed, pumpkan Y15 punya housing. Yang ini memang 5D lah, memang untuk 5 plate. Dia yang aku pakai ni FZ punya. Okay, yang aku pakai FZ punya. So kalau korang nak pakai yang NLK, ESR ataupun apa-apa brand aftermarket yang ada lah, tak ada masalah, boleh. Korang pump, masuk 5D punya sarang clutch yang tinggi lah. Okay. Lepas tu yang ini memang untuk jalan 5 plate punya hyper clutch. Yang aku pakai ni Tobaki. Okay. So bila dah convert macam ni, clutch plate yang kita kena pakai adalah Y15 lah. So untuk bahagian clutch dia full set Y15. Faham tak? Full set Y15. Iron plate ada 4 dan clutch plate dia ada 5. Okay. Nak counter 5 spring yang cun supaya susah nak slip, korang boleh pakai yang ini. Korang boleh cuba. Yang ini daripada SW Lipo. SW Lipo dia keluarkan dia punya. Okay, untuk dia punya spring class, korang boleh pakai yang daripada SW Lipo punya. Yang aku ambil ni SW Lipo. Memang keras dia aku rasa dah cukup dah. Korang dah tak perlu nak pening-pening cari yang lagi keras ke apa, tak perlu. Korang pakai yang ini dah cukup. Memang nampak agak pendek dan gelung dia agak jauh. Sebab apa jauh? Bila kita ikat spring ni, bila jarak rapat-rapat, dia over rapat. Bila over rapat, korang nak tarik untuk bila tarik clutch, dia akan berlaku lagi rapat. Bila lagi rapat, bila ada masalah, dia terover rapat. Masalah dia adalah dia punya hyper clutch ni tak dapat buka banyak. Bila tak dapat buka banyak, clutch spring tak free. Bila tak free, korang susah nak masuk gear. Masalah gear tu ada. So cara nak settlekan macam ni lah. Korang dapat spring yang memang dah cukup keras, dengan gelung yang jarak jauh macam ni, dia dah cun dah sebenarnya. So sebelum ni memang banyak dah aku pakai yang SW punya, tak ada masalah. Sebab tu aku repeat dan aku kekalkan pakai. Okay. So untuk bahagian clutch ni aku rasa dah settle, tak ada apa. Dan untuk mangkuk, sebelum ni dia pakai mangkuk tarik kanan juga kalau tak silap aku. Tapi yang ini aku bagi yang special lah. Kalau korang ingat motor jengka dulu, okay, motor jengka dulu dia pernah pakai yang mangkuk macam ni juga, custom. Sekarang dia dah pakai, dia dah upgrade lagi motor dia. Dia pakai yang lagi tebal sebab dia pakai 7 plate. 7 plate ataupun 6 plate. Nak kena pakai spacer dekat dia punya cover ni, cap ni. Ataupun kalau macam yang Fastech ada keluarkan, tapi tak silap aku untuk 5S macam tak ada.
Dia keluar macam Y16 dengan Y15 kalau tak silap aku. Dia dah ada plate kat sini. Dekat mangkuk kanan kita ni dah pakai plate setebal-tebal alam lah orang kata. Memang mangkuk pun kena jack. Dan dia dah ada buat satu bush untuk dia punya oil pressure punya apa, oil shield. Banyak dah dia buat, dah ubah kalau fast track lah. Tapi disebabkan dia masih lagi pakai 5 plate ataupun 6 plate lah, masih boleh pakai mangkuk ni. Okay, so aku counter bahagian kanan ni memang auto PNP je. Kita masih menggunakan starter kaki sebab memang dia tak nak pakai start tangan. Nak buat macam mana, aku ikut owner je atas permintaan. Tapi kalau aku lah makin besar spek, pakailah starter, lagi senang sebenarnya. Sebab kita pakai di kompin kan. So bila pakai di kompin, motor tu masih lagi senang di start dan tak ada masalah start terlampau keras lah. Tapi jangan tak pakai di kompin, start kaki. Aku rasa boleh patah pula. Dan macam ni punya starter, dia boleh patah kat sini. Aku pernah kena dulu bila motor dah terover spek dah terover besar, banyak benda boleh jadi dekat kita punya gear starter. Defect pada gearbox, banyak efek. Kalau kata masih lagi nak kekalkan start kaki. So aku tinggal pasang benda ni auto PNP saja. Okay, so hari pun dah siang dan malam tadi aku dah settlekan bahagian clutch dia. Bahagian clutch dia tak ada apa. Yang kita pakai untuk dia punya hyper clutch dia, sarang tu FZ kalau tak silap aku. Clutch plate semua full Y15, iron plate Y15. Biasanya kalau dah pakai macam ni memang susah nak slip. Okay, so bahagian clutch dah settle. Kita cerita bahagian top set. Untuk bahagian top set ni memang agak panjang sikit, sebab banyak part yang aku nak tunjuk dengan teliti dekat korang. Contohnya dekat bahagian piston ni dia tak boleh nak PNP terus tau. Nampak bila aku masukkan sini, dia kurang clearance dia. Nampak? Ada clearance tapi kurang. So kita nak kena potting dekat bahagian dalam ni sikit. Belah dalam ni kita kena potting sikit. Kena pastikan clearance dia jadi macam ni. Nampak Tengok betul-betul. Nampak? Dia kena clearance dia sampai jadi macam ni. Mesti kena ada clearance. Baru dia tak sentuh dekat bahagian piston mana-mana. So nak kena potting sikit. Dan kejap lagi aku tunjuk cara aku nak check supaya pocket valve dia ni masuk betul-betul dekat kira valve memang betul-betul masuk dekat dia punya pocket valve lah. Kira tak ada isu valve laga lah. Untuk gasket aku akan set upkan mungkin deck yang kita main dalam 1.2 ataupun 1.3 untuk deck piston dia. Sebab aku dah tunjuk dekat korang, sekarang punya deck tanpa gasket dah ada dalam 1 mm. So kena cari dalam 0.3 punya gasket, sekeping je letak, dah settle lah. Okay, so ni cara setup untuk tahu dia punya valve dia laga atau tak. First aku akan masukkan dulu dia punya block dengan piston. Kosong dia tak ada ring. Nampak? Kosong je. So gasket tak pakai, tapi deck dah dapat dalam 1 mm. Dan aku kawinkan sekali dengan dia punya head. Head ni aku kahwin tanpa valve tau. Tanpa valve. Lepas tu aku akan ikat dia punya tiang ni, silang. Ikat pun kita ikat pancing ya. So kita pancing dulu. Lepas tu cari dia punya TDC, piston paling atas. Aku akan lock dekat sini. Aku akan lock dekat bahagian crankshaft dia.
Okey, untuk dia punya TDC aku agak je. Okey, tapi dah dapat dah TDC piston atas sekali. Okey, ini dia punya valve yang aku akan ketuk lah. Aku akan ketuk dekat bahagian sini sebab kita nak tengok dia punya pocket valve dia tu masuk atau tak. Sekejap, intake tak buka, aku tak nampak. Aku mesti kena buka ni, tunjuk kat korang. Okey, dah buka So nampak piston kat dalam tu. So aku kena ketuk, buat tanda. Sekejap, aku ketuk dulu 44. Okey, ni yang last lah. Kalau masuk, terus aku ketuk gini. Dah, cukup. So kita dah boleh buka untuk tengok dia punya tanda tadi tu dekat atas dia punya piston. So kita tahu poket dia cun tak cun, cukup atau tak. Okay. So korang boleh nampak dia ada tanda dekat sini. 1, 2, 3, 4. Nampak So aku kena tarik pakai caliper. Okay dah. Okay, so ni piston dia. Ni tanda yang aku dah buat tadi. Okay, pocket valve yang besar ni, ini intake. Okay, nampak. So kalau korang nak ukur pun boleh juga. Masuk pin piston, ukur bahagian pin piston untuk tahu mana intake, mana exhaust. Okay, so yang ni intake. Untuk size valve yang kita pakai untuk intake dia adalah 29. Okay, ni aku cerita pasal extra untuk safety dan selamatkan korang punya valve daripada belaga. Tadi saiz dia 29. Okey, sekarang aku buat 30. Aku buka 30. Okey, 30 ni dibagi 2. Dibagi 2 sebab kita nak tahu diameter. Diameter dia total 30 mm. Kita bagi 2. Kita nak buat separuh bulatan. So 15. 30 bagi 2 jadi 15. So 15 korang tekap kat sini. Okey, korang tekap kat sini. Oh, getel je kat sini. Korang akan nampak kat mana yang kena. Ni saiz valve dia. So kena sikit kat sini. Dekat sini kena sikit. So nak kena buat lah. So aku habiskan yang lain pula. Okay, sini dengan sini ada kena sikit untuk valve sebelah intake. Okey, untuk valve sebelah exhaust pula kita saiz dia 26. So 26 bagi 2 lebih kurang 13. Tapi kita tak isyaratkan lagi kan. So kita isyaratkan dia dalam 0.5. So 13.5. Tak apa, aku buatkan 14 untuk korang. Memang lebih sikit. Lebih 1 mm. So aku buat 14 mm sebelah exhaust. Besi dengan lantai. Pun ada kena tapi sikit juga. So yang sikit ni yang kita kena buat. Sebab bila korang tak buat, kemungkinan besar valve korang akan laga lah. Dia halus je, dia sikit je buat. Dah. Nampak kat sini sikit. Dekat sini pun ada. Tapi sikit, terlampau sikit. Kurang jelas lah, tapi memang ada kena sikit je. So bila korang check macam ni pula, kita ada next cara untuk check. Lepas pada korang dah buat pocket valve, kita kena masukkan valve 44, kena masukkan cam. Lepas tu buat kita punya valve ni, pusingkan cam dalam keadaan overlap, valve 44 terbuka. Waktu tu kita akan tekap kita punya piston, tengok clearance dia. Ambil gasket 78 tu, tekap atas sini, lukis bulatan. Try tekap kat sini, lepas tu tengok clearance dia ada atau tak. So kejap lagi aku akan tunjuk yang tu. Sekarang aku nak potting dulu bahagian yang kena ni sikit. 44 ni kat sini kena potting. Lepas tu buat clearance dekat bahagian sini pula, sebab kita perlukan clearance yang lebih lagi untuk bahagian ni. Ni ada tapi terlampau sikit lagi ke dalam lagi sikit. So kena buat clearance dia. Bahagian tulang sikit, bahagian tepi sini pun sikit. Nak kena potting sikit bagi dia lebih clear. Dan aku akan settlekan bahagian top set ni sekali untuk pasang valve dia. Lepas tu sekali dengan grand valve lah. Okay, so ni dia punya piston. Lepas pada aku dah buat dia punya valve pocket ni, kacau dekat di sini sikit, dah gosok ke atas pasir. Belah bawah pun dah buat. So cun-cun lah, valve dah masuk dekat dia punya pocket valve ni, cun-cun tanpa ketuk ataupun laga kat mana-mana. Ni bahagian belakang piston dia. Tadi aku cerita pasal dia punya piston dengan dia punya root free play dia kurang. So ni aku dah buat dan sekarang aku dah check dah memang dah ada free play lah.
Aku tinggal dulu blok kat sini sebab kejap lagi kita nak polish, cari clearance yang paling patut sekali. So untuk spek yang besar-besar macam ni, clearance yang paling cun adalah 0.04 lah, 0.04 ke atas. Sebab kalau dia bawah daripada 0.04 tu dia akan lekat. Akan ada masalah, kita punya piston ni akan lekat dengan dia punya blok lah. Memang clearance tu sebenarnya tak cukup sebab panas lagi besar piston lagi panas. So kita cuba cari clearance yang baik. Dan sekarang ni dah cun lah. Cuma kita nak bagi cun lagi. Kita nak bagi lagi baik supaya siap je motor, kita boleh run dyno, running sekejap dan dah boleh rembat terus macam biasa. So yang ni aku tinggal kat sini. Kejap lagi kita pergi sana bawa head Okay, so ni kita pasir yang aku dah letak minyak diesel. So ni head dia. Aku nak skim sikit je, tak banyak pun. Yang ni dia tak perlu tekan tau. Nampak? Dah calar dah sebab dia kasar sangat. Dia tak perlu tekan. Tak perlu nak tekan. Boleh je, layan je untuk ratakan permukaan dia. Nampak? Ni dia dah nak hilang sikit lah. So permukaan ni dia akan rata. Bila aku buat betul-betul sampai dia punya marker ni hilang. Ni hilang. So mana yang ada marker tu dia akan hilang. Bila hilang memang full dah flat lah. Memang dah permukaannya dah rata betul. So kena teruskan lagi. So yang sekarang ni marker tu semua dah tak ada. Dan permukaannya dah memang betul-betul rata. Nampak? Ni dah kira dah lulus tadi. Nampak? Bersih. Aku tak tekan pun. Aku cuma tolak tadi macam biasa je. So ni dah permukaan dah flat betul. So sekarang aku ada nak ajar korang counter dekat bahagian dia punya valve pula. So bahagian valve tu kita nak potong untuk diameter, kecilkan sikit. Untuk lagi play safe, lagi safety, lagi tak kena dekat kita punya valve pocket. Dan nak tipiskan untuk counter, ringankan sikit valve tu. Okay. Okay, ni dah malam dah. Untuk head ni aku dah siap gram valve kan. Okay. 4 diagram valve. Dan tadi aku ada cerita pasal nak potong dia punya valve dia untuk kecilkan diameter sikit dan potong valve lah untuk counter ringan. Tapi bila aku timbang valve daripada Relo ni dia dah ringan siap. So aku tak potong pun valve dia. Dan untuk piston dia tadi kan aku dah bagi dia punya clearance ataupun orang kata kelegaan lagi. Aku dah bagi extra untuk dia punya pocket lah. So memang tak akan kena lah antara valve dengan piston. Okay, untuk head ni dah gram valve semua dah settle. Sekarang tiba masa untuk set up bahagian valve spring dia lah. Untuk valve spring yang aku pakai memang tak dijual dekat market lah. Okay, untuk valve spring ni valve spring yang custom punya. Kalau ikutkan aku nak pakai yang PS Racing punya. Tapi disebabkan ada yang custom, customer ada bajet lebih, dia ambil yang custom. Sebab aku tengok yang PS Racing punya last dia boleh cover sampai 74 kalau tak silap. 74 ataupun 72 saja. Tu maksimum lah. 72 jack. Tapi yang ini dia boleh cover sampai 15,000 RPM. Dan selama yang aku pakai untuk spek 78 aku rasa sampai 80 pun masih lagi boleh pakai valve spring yang sama. Yang penting korang punya setup untuk valve spring ni betul. Sebab dia perlukan pressure ataupun kau dapat tekanan yang sepatutnya untuk spek yang korang pakai. Okay. So kat sini setup cara yang aku buat biasanya macam ni. Korang ambil dia punya head macam ni. Lepas tu lapik. Korang tengok dekat dia punya. Nampak? Bila korang letak dia punya valve seat ni. Okay, valve seat dah letak dah. Ni aku letak dalam 2.5 ke 3 je. Bila korang letak dia punya valve seat, lepas tu letak retainer atas ni, kedudukan dia punya ni macam ni mesti kena macam ni. Kalau dia terlampau ke dalam ataupun terlampau timbul, nanti pressure yang dapat daripada dia punya valve spring ni tak dapat. Jadi valve spring tu dia jadi lembut. Okay. So lagi satu untuk retainer. Retainer yang aku pakai retainer daripada R25. Macam yang sebelum ni aku buat video, aku tunjuk dekat korang. Cara nak convert pakai retainer R25 ni, korang kena gosok sikit dekat bahagian kepala ni, nampak? Kepala batang valve ni korang nak kena potong sikit, kena selam. So cara aku check macam ni. Sekejap
Okey Roger. Okey, korang ambil dia punya batang valve macam ni. Untuk dia punya valve key ni kau ambil, masukkan siap. Okey, masuk nampak? Masukkan. Dia tak boleh duduk rata macam ni, nampak? Permukaan ni dia tenggelam sikit je. Aku pernah tunjukkan video sebelum ni kan. Dia kena duduk dalam sikit. Kalau macam ni dalam 0.0 sorry, ni ke dalam 0.3, ni 0.4. Dia duduk 0.4 je, cetek sangat. So kita nak dia duduk lebih kurang 1 mm dari ke atas. Kalau dia dapat duduk dalam 1.5 mm lagi cun. Sebab dia punya shim tu tak akan tertanggal. Kalau dia duduk lebih tu lebih baik. Sebab kalau dia dapat duduk sikit saja, dia akan kacau tau. Dia akan kacau dan dia boleh tertanggal lah. So retainer yang aku ambil adalah retainer original daripada R25. So sekarang proses kita nak set up bahagian head. Nak kena potong dulu lah dia punya valve 4 batang. Lepas potong sekejap lagi aku tunjuk dekat korang macam ni rupa dia lepas pada kita adjust dia. Okey, ni valve yang lepas pada aku potong. Tapi atas dia ni aku belum licinkan lagi lah. Okey, so bila tengok yang kita targetkan adalah 1.5. Sebab aku target nak pakai shim yang tebal lebih kurang dalam 2 mm. So kat sini kita dah dapat lebih. Kita dapat lebih kurang, oh sorry, yang kita dapat ni adalah ngam-ngam 1.5. Okey, kejap lagi gosok dia akan jadi lebih kurang 0.6 lah. Gosok untuk licinkan. Okey, ini adalah shim. Nampak 2. So 2 ni 2.00 ni adalah 2 mm. Dia punya ukuran ketebalan dia. Bila aku masukkan, nampak yang keluar lebih kurang dalam 0.5 saja. Nampak sikit je. Kejap lagi kita akan licinkan lagi atas pada batang valve yang kita dah potong ni. Biasanya untuk spek-spek macam ni memang kita buat lah. Kita akan pakai kan retainer R25 dengan shim yang ketebalannya atas daripada 1.85. Yang ni aku target adalah 2 mm. So memang dapat lah. Cun-cun 4 kita akan pakai 2 mm. Okey, kejap lagi untuk cam apa yang kita pakai. Okey, korang stay tune je. Tengok video ni sampai habis. Okey, ni aku set up bahagian head dia. Untuk dia punya rocker arm, valve spring custom yang memang daripada Japan, betul-betul Japan. Lepas tu untuk dia punya valve seat ni aku pakai yang 2.5. Dia tak sampai pun 3 mm. Untuk retainer kita kekalkan R25 dengan key original LC lah ataupun Y15. Okey, kejap lagi aku nak claim. Sebelum aku nak claim, ni yang tadi aku ada cakap dekat korang yang TS Racing dia ada keluarkan dia punya valve spring sendiri dengan cam dia orang lah. Okey, ni valve spring yang memang untuk LC. Dia kalau tak silap aku start daripada 2.8 LC punya 2.8. Lepas tu LC punya juga dia ada keluar 2.9. Kalau ikut pada spek yang 2.8 ni daripada 57 hingga 60. Dan untuk yang 2.9 mm ni 60 sampai 63. So dia suggestkan sebab dia dah range lah. Okey, ni aku ada ambil stok sikit lah, tambah sikit. Yang ni 2.9 juga. Dia ada 3.0 Alamak, 3.0 dah habis lah. Sebab aku dah pakai benda tu laku kan. So far yang selama yang aku pakai okey. Cuma 3.2 dah habis. Kalau 3.2 dia ada, mungkin aku akan pakai untuk spek 78 ni lah. Sebab nak tahu juga dia floating atau tak. Sebab selama ni aku nak pakai lah sampai untuk spek 74 jack 6 ataupun 7. Selama ni aku pakai tak ada apa lah. Sebab barang pun masih lagi baru. Lepas tu valve spring 3.0 untuk LC. Dia ada untuk spek 63 hingga 65. Tapi yang 3.0 ni kalau kau adjust dia punya valve seat, boleh pakai untuk spek jet lah untuk LC. Okey, ni yang Y15 punya, dia 3.0. Lepas tu ada 3.1. Lepas tu dia ada 3.2. 3.2 tu aku dah pakai, dah tak ada lah. Kat sini aku ada ambil stok sikit untuk dia punya cam. PCO cam nampak. PCO cam dia ada start daripada, kalau korang nampak kat sini, sekejap okey, nampak. Dia ada start daripada PCO 54 hingga 57 flat lah. Dia dah ada bagi tahu untuk data cam yang ringkas. Start daripada TS1 ada untuk 57 dom hingga 60 62 basic. Lepas tu dah ada TS1 plus. Dah ada TS2 untuk 63 hingga 65 66 Jet 2. Lepas tu dah ada TS3 plus, memang untuk spek 65 jack, jack 4 ataupun 68 jack. Okey, ni cam yang sesuai untuk exhaust, brake pressure dan true pressure. Sebab sebelum ni aku pernah pakai dekat true pressure, pada aku RPM bawah
kalau banyak kes kan, banyak kes korang pakai exhaust brake pressure, dia ada masalah bobokan. So ni counter dia. Dia keluarkan cam memang untuk exhaust dia. So memang terbaik lah, sebab selama yang aku pakai okey, cuma ni aku baru nak kongsi dekat korang sebab kita takut juga kalau kata nak review barang yang kurang baik. So aku cuba bagi yang terbaik. Aku try barang okey cun, baru aku review lah, bagi tahu dekat korang dan kongsikan benda ni. Memang terbaik lah cam PCO daripada PS Racing ni. Sebab tu aku berani ambil stok untuk standby dekat aku punya bengkel. Cuma nak kena tambah sikit. Ni je yang tinggal. Sebenarnya banyak lagi untuk satu kotak ni penuh lah. Okay. So kalau mana yang berminat, korang boleh pergi dekat Shopee ataupun dekat kedai yang berhampiran dengan korang lah. Okay. So balik kepada spek 78 kita. Aku tinggal nak claim je dia punya valve semua. Okay. Dah claim. Kejap lagi aku tunjuk dekat korang setup untuk bahagian head yang lebih lanjut lah. Okay. Stay tune je. Okay, so dah masuk air. Head dah tarik ikat torque semua dengan gasket air skeping. Dan yang bawah ni aku tak letak gasket, sebab memang nak bagi dia rapat je. Dengan deck 1mm tadi, untuk CR dia dapat berapa minum tadi? So CR dalam 15.1. Nampak tak? Sebab masuk air tadi lebih kurang dalam 23. Dah tolak plug semua lah. So CR sekarang dapat 15.1. 15.1 daily kurang sesuai. Untuk race boleh lagi. So aku rasa aku tak nak kira semula. Aku counter kat bawah ni je. Sebab target deck adalah dalam 1.3 ataupun max adalah 1.4. 1.2, 1.3 ataupun 1.4 untuk deck piston. So CR memang confirm turun lah. Aku just counter dekat gasket bawah je. Tak perlu buka chamber head. So sekarang ni prosesnya buka head, setup cam semua lah. Dah boleh pasang bahagian top set. Okay, ni aku nak masukkan dia punya bearing cam. Okay, first kali kalau korang nampak, bila korang beli bearing cam yang ada dua cover kiri kanan, nampak yang sini ada cover, yang sini pun ada cover, korang kena congkel satu. Sebab apa? Nanti minyak hitam tak masuk dekat dalam ni dan bearing dia akan rosak. Dan yang ini bearing cam untuk bahagian cam belah luar. Okay, cam yang kita pakai cam BSR 4 yang pasti original lah. Okay. So yang ini pun kalau boleh jangan ada cover. Itu yang lebih baik. Untuk grease ni korang nak buang boleh, tak buang pun boleh. Tapi macam aku biasanya aku akan tembak angin, aku buang grease ni, letak minyak hitam. Dan yang ini mesti kena buka lah. Okay. Okay, so untuk malam tadi aku tak sempat nak pasang dia punya head block, sebab sangkut, dia tak ada sangkut apa, cuma berkenaan dengan gasket lah. So lepas pada blok tu sampai dekat sini, kejap lagi aku tunjuk dekat korang bahagian yang agak kurang sesuai. Aku kecilkan sikit dia punya silinder, slip, ketebalan slip tu aku kecilkan sikit. So kalau motor ni dia pakai full set daripada Rakuda. Engine sebelah ni untuk 76 pun pakai juga Rakuda, tapi special sikit. Nampak? Sebab dia pakai yang ceramic, ada 4 katul ceramic. Dia masih lagi C3 dan dia ada 4 katul ceramic. Jangan sampai salah pasang lah. Ni yang biasa. Kalau korang nak beli yang ceramic tu, dia punya packaging dia macam ni. Untuk bearing saja pun bawah 500. Bajet 500 baru dapat bearing full set ni lah. Nampak? Dah lusuh sikit lah kotak dia. Ni crankshaft bearing set. Okay, yang ini C3, yang ni ceramic 4 ketul. So Rakuda dah R&D dan dia dah balance lah, sebab dia duduk 4, dia ada 8 bola, 4 biji besi, 4 biji ceramic. Dia bukan macam C4 yang ada seketul je ceramic, yang lain semua besi. Okay. So waktu pemasangan pun penting juga, jangan sampai salah. Bila salah ketuk keluar dah rugi dah. Kemungkinan besar bearing tu boleh rosak dah waktu pasang betul-betul.
Okay, so ni dia punya block dia. Untuk slip belakang dia yang aku dah kecilkan ni, ikut saiz asal dia 84 dan yang sekarang 82.5. So masih lagi tebal pun, okay. Masih lagi tebal dan cun. Sebab dia kenapa aku minta potong ataupun aku potong dia punya slip adalah sebab ni. Tengok gasket dia kalau masuk dia dah tipis tau. Dia dah tipis kat sini. Okay, 44 penjuru ni dia dah tipis. Okay, dia dah tipis. Dan dekat bahagian sini pula, ni aku dah buat last korek lah dia punya gasket. Memang setakat ni je boleh. Dan bila masuk, bila aku dah ukur dia punya diameter, dapat ngam-ngam 82.5. Nampak? So yang aku dapat macam ni lah. Kalau tak mungkin aku nak tipiskan lagi gasket dia. Sebab tadi malam waktu kita kira CR, kita dapat lebih kurang dekat 15.1. So aku counter dengan gasket form dekat belah bawah ni 0.3. Dan yang sekeping lagi pun sama 0.3. Dengan waktu tu deck 1mm, bila ikat 0.3 ni, dia biasanya akan turun. Max deck akan jadi lebih kurang dalam 1.4 ataupun 1.3 lebih. Kebiasaannya dia akan jadi macam tu. So dah target deck piston. Dan waktu tu automatic CR akan turun sebab deck piston dah turun. So bahagian chamber dia memang aku tak usik apa-apa, auto PNP je, tak ada usik apa. Dan untuk potting, kita buat potting tak terlampau besar sebab jack dia belum tinggi lagi. Okay, so aku nak pasang bahagian top set dia sekarang. Untuk dia punya tiang head aku ambil 190. Okay, ni untuk bahagian top set dia aku dah pasang cun dah. Untuk torque kita tarik 32 Nm. Untuk dia punya tiang kita pakai 190. Okay, dia first step lepas pada ikat top set ni semua, biasa aku akan check ni dulu. Nampak rokam. Aku akan masukkan rokam, masukkan shaft rokam. Untuk shaft rokam yang aku pakai yang Tobaki DLC. Ini lebih baik lah. Susah nak makan, tahan panas. Dan sifat DLC memang licin sentiasa lah. Dia cun-cun lebih tahan. First check clearance dia tanpa screw tape pad. Faham tak? Untuk shim aku dah letak dah. Semua 2mm 2mm aku dah letak semua. Lepas tu check macam ni clearance dia. Nampak? Pastikan clearance ni ada dulu. Nampak sebelah sini ada. Kalau ada clearance macam ni baru boleh masuk screw tape pad. Okay, pin shaft rokam dia dah boleh pasang terus lah. Sebab dia dah cun macam ni. Okay, untuk screw tape pad yang dia bagi macam ni screw tape pad yang jenis ada payung. Kadang-kadang orang kurang faham yang payung tu macam mana. Jadi aku tunjuk kat korang. Okay, ni screw yang aku maksudkan ada payung lah. Nampak? Dia agak ada berpayung sikit depan dia. Ada kepala dia sikit. Kalau yang original LC, dia bentuk dia ujung dia lebih kurang macam ni je. Dia kecil je ujungnya. Dia tak melebar ataupun besar macam ni. So aku biasa akan pakaikan original LC. Aku tak pakai pun yang original Y15. Tapi masih lagi boleh pakai pun yang kecil ni. Jangan pakai yang besar. Bila yang besar korang nak pakai, korang perlu tak perlu pakai shim lah macam tu. Sebab dia akan boleh tersupit, dia pecah. Sebab kita pakai cam ESR4. So lift cam dia memang dia buka agak tinggi. Mungkin 10 lebih.
tak sampai 11. Tapi waktu dia max lift cam tu yang menyebabkan shaft rocker arm tu boleh pecah. Sorry, bukan shaft rocker arm, screw tapered tu. Okay, ni aku dah set up untuk bahagian dia punya rantai kecil. Okay, tadi aku dah cuba rantai kecil panjang 100.5 XP. Sebab biasa juga aku pakai XP, dan biasa juga aku pakai yang Tobaki punya. Okay, lepas tu 101 dia terpanjang sangat, 100.5 dia terpendek sangat. Jadi aku pun cari, aku jumpa Tobaki yang 101 ni. Okay, 101L ni masuk ngam-ngam. Kalau 101 daripada XP dia agak terpanjang sikit. So untuk pemilihan rantai kecil korang memang kena bijak lah, kena cari. Okay, yang ini memang sangat-sangat ngam-ngam. Sebab tensioner boleh jack lagi, nampak tensioner boleh jack lagi, tapi jack dia sikit je lah. So rantai kecil yang paling cun adalah rantai kecil yang duduk ngam-ngam saja. Untuk dia punya tapered, kejap lagi kita akan adjust lebih kurang dalam 010 ataupun 015 lah, 15 ataupun 10. Okay. Okay, untuk timing gear ni biasanya memang aku akan well dekat bahagian dia punya tiang yang ni. Okay, ribet kan. Biasa diorang memang akan pump ataupun macam ribet kat ujung ni je sikit. So memang kita akan welding terus lah. So bila kita welding, dia susah lagi nak rosak ataupun goyang lah. Goyang ni pun akan menyebabkan bunyi juga. So semuanya dah cun-cun. Tensioner aku ambil yang pendek terus sebab kita punya rantai kecil ni cukup-cukup je. Okay, yang ini aku minta Mirul tolong dialkan. So target CR yang kita dapat lebih kurang berapa selepas pada aku dah lepek 2 ni? 14, 13 tengah. 13.5 lah. Untuk spek-spek macam ni 13.5, 13.8 memang agak low sebenarnya. Sebab yang sesuai dia 13 atas. 14 atas. Kalau jalan 14, 14.5 untuk spek macam ni memang cun sangat. Dan power boleh keluar maksimum. Kita nak bagi yang dia play safe, tahan untuk lock lama, kita bagi lebih kurang dalam 13 lebih lah. Yang ni aku tak check. Tapi yang last check tadi 15.1. Aku kalau buat race aku bantai je 15.1 ni. Tapi kita counter dekat cam lah. So cam tadi aku pakai ESR4. Lepas tu rantai kecil aku dapat yang cun Tobaki 101L auto PNP. Sebab rantai dapat ngam-ngam. So tensioner pun tak payah pakai banyak-banyak lah, pakai pendek je. Okay. Okay, untuk tadi lepas pada aku minta Mirul settle dial, aku dah pasang bahagian magnet dia. So korang pun tahu magnet dia dah lay bahagian balancer belakang. Lepas tu kosong, tak ada jalan starter. Kita jalan starter kaki je. Timing gear CK ada dia punya dikompin untuk looskan kompres. Dan sekarang dah siap pasang semua. Water pump siap pasang, cap atas siap, mangkuk kiri kanan semua dah settle. Pakai minyak hitam castrol dulu untuk hidupkan motor ni untuk running lah. Bawah dah tutup siap. Dia pakai yang tutup bawah dia ni Cardinal yang jenis ada ni apa nama magnet. Dia untuk elak, untuk ada abuk-abuk besi ataupun apa-apa yang berkaitan dengan besi, dia akan melekat dekat bawah tu, dia akan terkumpul kat situ. Okay, so ni minyak hitam ni aku pakai untuk running je, untuk hidupkan motor ni. Okay, ni engine dia aku dah standby. Dan biasa untuk spek yang dah over macam ni memang kita akan tarik kanan. Dan bila dah pakai kanan, yang kat sini mesti kena tutup. Bila korang pakai yang original ataupun aftermarket yang daripada NLK ataupun apa-apa brand lah yang ada keluar tarik kanan untuk LC5S. Okay, aku cakap NLK sebab dia datang sekali dengan stopper yang kat sini. So senang je lah. Yang ini aku potong yang original, aku masukkan dalam, tutup. Lepas tu gam terus. Sebab kita tak nak ada berlaku kebocoran kat situ. So engine ni dah ready betul untuk aku gantung kat motornya. Ni motornya ownernya baru je hantar tadi. Okay, ikut pada body memang original LC5S lah. Untuk dia punya T, dia dah tukar LT V1, tambah lagi rendah. Dan motornya ni dia convert X1R. Dia ambil bracket original ni daripada original X1R ni, nampak. Aku rasa dia ambil motor scrap X1R SVG. Lepas tu dia salin kat motor dia. Okay, pada aku kemas lah. Sebab sebelum ni pernah datang waktu dia spek 65 dulu, aku pernah buat konten motor ni. Spek 65 full set Tobaki dia tu kan. Aku rasa 2 ataupun 3 tahun lepas lah. Ada dekat YouTube aku yang sebelum ni aku pernah review motor ni. Aku upgrade kepada 65. So bila korang nak naik engine kan, motor yang dah jack tinggi dia akan sangkut dekat di sini, bracket yang ikat head ni. So kemungkinan besar dia akan lari sampai kat sini. Sebab dia dah tambah lebih kurang 14mm ke atas.
Saiz tebal body block kan. Dia dah jack 14mm ke atas kan. So lubang ni lebih kena kat sini dengan kat sini lah. So nak kena pindah lah, dia naik ke atas lagi. Sebelum tu aku cabut je dulu, aku gantung dulu enjin. Nanti aku akan sukat nak tebuk dekat mana, kita tebuk terus biar straight. Motor punya setup memang betul-betul kau lah. Rendah habis dengan tayar kecil macam ni. Aku pun tak pasti ownernya nak pergi mana. Untuk belakang ni aku rasa tak sesuai macam ni. Yang belakang dia 1.2 rem dia. Dia pakai RCB belakang hak mati. Lepas tu tayar belakang tu kecil sangat tu, tak sesuai. Mungkin kalau kata aku nak run dyno motor ni, aku nak kena cari rem lain lah untuk belakang tu. Okey, untuk pemilihan exhaust dia pula sebelum aku nak pasang, dia ambil yang depan ni 42. Terus kat sini aku ambil. Okey, terus dia 42 straight. 42. Nampak? Dia ambil SP. Kalau tak silap belakang dia 60 lah. Standard size. Memang nampak kemas je exhaustnya. Sebab aku rasa dia dah polish dah ni exhaustnya. Tu yang nampak kilat. Okey, untuk carburetor pula size 39 ataupun 40 FCR. Tapi yang ni dia bukan ori, dia copy. Aku panggil full chop lah. Kita cuba setting dulu carburetor ni. Dapat atau tak dapat, kita cuba dulu lah. Tak cuba tak tahu kan, kita cuba dulu. Lepas tu bila siapa-siapa yang pakai carburetor FCR ni, dia orang tahu lah akan ada beberapa masalah yang korang akan hadap. First kali masalah inner tengah, bila korang nak masuk sangkut. Yang ni dia dapat masuk ngam-ngam sini. Dengan motor starter kat bawah tu pun dia dah sentuh dah. Kira dapat masuk ngam-ngam je. Kita cuba dulu, kita cuba. Aku gantung dulu enjin, kita tengok kejap lagi macam mana. Okey, enjin ni aku baru lepas naikkan. So bila nak set up dekat bahagian sini, cara aku memang akan buat macam ni. Letak ni pancing ya. Marking ni tebuk yang kita nak kena tebuk lah. Nampak? Seperti kita tebuk je. Plate ni biasa aku akan kawinkan yang sebelah sana punya sekali. So biar senang, satu kali jalan je, tapi kita terus dapat kiri kanan punya marking lah. Macam ni kan. Aku tebuk dulu, nanti kawinkan. Bila dah ada lubang dia kat sini, tinggal sini, tinggal terus langgar je. So ni aku kena tebuk dulu lah. Okay, so enjin ni sekarang kita dah naik cun-cun. Sekejap lagi nak kena custom sikit dekat bahagian starter. So aku rasa dah tak tempat kot untuk malam ni. Sebenarnya dah bukan malam tau, dah pagi dah. Jam sekarang dah pukul 3 pagi. So mungkin aku nak kena sambung siang ataupun esok petang lah. Mungkin esok petang, tapi hari ni petang nanti. Okay, carburetor dah masuk cun-cun. Untuk hose dia, biasa memang aku akan pakai hose radiator kereta ataupun lori. Kita potong ikut ukuran dia dan pilih saiz lah. Aku ada beli banyak saiz, daripada carburetor 24 sampailah 41, 42. Okay, so masuk dengan jayanya cun-cun. Nampak? Dia masuk kemas je. Ni pun bukannya pasang setting terus. Okay, kita buat running dulu. Lepas tu kita cuba setting carburetor. Kopi ni kita tengok padu ke tak padu, senang ke susah setting dia. Sebab motor ni target kita nak ke dyno juga. Alang-alang kita dyno terus untuk tengok dia punya power, untuk detect apa-apa masalah, apa-apa semua dekat dyno dululah. Okay, ni bracket yang tadi aku tebuk kat sini dengan sini. So dapat nampak bila kita marking cun-cun, dapat masuk pun cun-cun je. So nampak kemas lah, tak perlu nak tarik panjang kan. Sebab ni memang untuk dia punya jack. Next kalau kata nak jack 8 pula, nak pakai body block yang tambah 30, dia dah bukan kat sini lah. Mungkin kat sini sekejap lagi. Nampak? Yang ni bukan kat sini, tapi kat sini. Mungkin terus pakai lubang ni je. Okay, so kita sambung kejap lagi. Okay, so aku nak sambung untuk motor ni. Exhaust aku dah pasang. Untuk exhaust, gasket dia, sebab lubang exhaust kita set up tak terlampau besar, dia boleh pakai untuk gasket Ashoka yang V Pro tu PNP je. Sebab kalau kata
lubang exhaust yang selalu kita buat over besar, contoh memang setup untuk jet 8 punya, aku akan buang gasket exhaust dan tak pakai gasket lah, kita gam je. So yang ini dapat pakai lagi. Kalau korang perasan kat sini memang ada macam 38, lepas tu terus masuk ke 42. So cun-cun lah dengan gasket Ashoka yang V Pro tu, PNP je, exhaust dah masuk cun. Tapi biasanya memang akan ada masalah untuk LC5S yang dah jack tinggi dan dah spek besar, dia akan sangkut macam ni, nampak? Dia punya starter kit dia akan sangkut dengan exhaust. Biasa memang kita orang akan custom. Dan untuk part custom starter ni, mungkin ni first time aku kongsi dengan korang macam mana cara aku custom untuk bagi dia terkeluar lagi. Aku pernah nampak ada satu video daripada, kalau tak silap aku, Vietnam. Diorang custom, diorang buat satu bush yang sama size, sebiji sama dengan sub starter untuk bagi dia jack lagi panjang keluar. Tapi yang kita buat ni kos paling rendah sekali, kita custom dekat dia punya starter kit. So ni contoh dia. Sebab motor tu tinggal start je, untuk tengok mesin dia running dia macam mana. Minyak semua dah turun dah. Tu yang aku pasang exhaust. Okey, ni starter dia. Biasa kita akan potong kat sini. Nampak Kita potong sini. Kita nak jack dia untuk keluar lagi. Dia akan jadi macam ni nanti. Aku tunjuk bagi korang nampak jelas sikit. Korang pun aku tahu mesti akan ada masalah ni. Nampak? Dia langgar kau-kau langgar. Dia langgar bukan sikit, nampak? Dia langgar terus. Nampak? Okey. So yang aku nak jack tu sampai dia sampai jadi macam ni. Dia duduk kat luar. So yang planningnya nak buat macam ni, kita cari satu bush, okey. Bukan cari, kita pakai satu bush yang ni, yang sama ni. Sebab tu aku cakap aku nak potong sini. Kita potong sini. Nanti aku buat lagi satu plate tebal untuk jack dia ke sini. Faham tak? So ikatan bush yang asal ni masih pakai lagi, cuma ada lagi satu plate tebal. Plate tebal jack macam L lah bentuk dia. Jadi L kat sini, jadi L. Lepas tu ni kedudukannya dah kat sini. So jauh lah daripada exhaust dia, okey. So aku potong, lepas habis custom aku tunjuk dekat korang kejap lagi. Okey, ni dah settle custom. Tadi aku potong je. Ada planning mula-mula nak sambung letak dia punya besi ni, tapi bila dah sukat dia ngam-ngam. So aku potong, aku alih dia keluar lagi. Sekejap lagi aku akan tambah welding dekat bahagian tepi sini. Dengan sini nampak? Ni aku akan tambah welding, lepas tu gosok semula lah. Kita akan gosok semula untuk bagi kemas. So jarak dia memang sangat-sangat jauh. Okey. So daripada sini pun tak nampak pelik sangat dah. Aku welding penuh dulu. Kejap lagi kita hidupkan terus motornya. Okey, ni untuk starter dia aku dah welding. Kat sini nampak macam agak kurang kemas lah, sebab aku belum gosok lagi. Okey. Kejap lagi aku dah gosok kemas. Kita akan tembak hitam dekat bahagian bawah dia. So bila aku dah pasang cun-cun macam ni, memang tak akan kena lah, nampak? Kedudukan kemas. Dan dia tak akan kena dekat dia punya sekejap Okey, nampak? Jauh lagi daripada dia punya mini full. Memang tak akan kena. So aku try hidupkan dulu Nah. Bismillah. Okay, so dia dapat hidup dengan jayanya. So kejap lagi aku pasang dia punya radiator siap. Dan malam ni mungkin kita tak dapat nak running habis lah. Untuk radiator apa dia pakai, sebab aku rasa dia bawa radiator sendiri, cuma tak berapa nak besar sangat. Mungkin dia nak buat main 1 kilo, main 2 kilo je mungkin lah. Bukan untuk motor ride lah. Spek ni aku nak bagi yang tahan. Tapi kalau dia nak bawa pergi ride, dia cuma perlu tukar radiator yang besar lagi je. Ataupun custom radiator buat double layer. Itu yang paling sesuai untuk spek-spek macam ni. Sebab bila dia pakai radiator kecil, temperature motor ni nak maintain lama, dia kurang sesuai sebab dia over panas. Temperature dia agak tinggi. So far aku dengar bunyi enjin senyap, tak ada bunyi apa. Valve confirm tak ada laga. Dan clear lah. So malam kadang aku sambung, pasang radiator semua. Kalau kata ada rezeki boleh running, kita akan run untuk setup dia punya rem belakang lain. Sebab motor ni akan naik dyno. Dia mesti sayang punya rem dia yang ni, sebab tayar terlampau kecil, kurang sesuai untuk kita run dyno. Okay. Okay, so motornya tadi aku dah dyno dah. Okay, korang boleh nampak graf dyno dia. Untuk horsepower dia dapat dalam 46 lebih. So kalau ikutkan 46 untuk spek motor ni, dalam keadaan macam ni, dia agak rendah lah, tak over tinggi sebab mungkin jack tak cukup tinggi. Dan exhaust mungkin aku nak kena ubah. Dia tak boleh pakai jenis yang macam ni. 42 depan dah betul lah, cuma tabung belakang ni mungkin nak kena cari tabung lain lah.
Kalau kita pakai tabung yang jenis kecil sikit, ataupun cutting yang bukan macam ni, straight terus, macam contoh HM, aku rasa boleh, motornya boleh naik lagi power dan graph torque dia akan cantik. Untuk graph, dia punya graph horsepower tak ada masalah, daripada bawah sampai atas tegak. Dan untuk cam pula, kalau kata nak touch up, mungkin kena cari cam lain ataupun custom lah. Untuk ESR4 dengan spek 78 ni dia kurang sesuai, walaupun jack kita tak tinggi, sebab peak power dia tak cukup tinggi. Aku target peak power dalam 11,000. 11,000 tu minimum lah, maksimum 11,500, 11,800. Sebab motor bukan untuk orang kata lock untuk cari power maksimum, tak ada, dia nak tahan je. So untuk peak power 10,300 tu pun sebenarnya dah okey. Cuma graph torque kalau korang pasang dia naik, lepas tu dia turun, yang itu kurang baik lah. Tapi motor ni still ada power, cuma karakter graph untuk torque je yang kurang baik. Rim belakang ni aku tukar sebab rim yang dia punya tu kecil sangat, dengan tayar dia terlampau halus, jadinya tak sesuai kalau kata kita nak run dyno dengan tayar tu. So terpaksa tukar. Dan untuk sprocket yang sekarang waktu run dyno tadi, depan still lagi 17 dan yang belakang ni 27. Tapi motor ni boleh dikatakan mengerang lah kot. Okay, agak mengerang sebab kejap lagi kita nak try on board. Aku nak on GPS lah. Kita try GPS untuk target sekilo, sama ada sekilo ataupun 800 meter. Tengok pada keadaan motor ni. Kalau kata kita boleh head dari sekilo, aku akan bawa sekilo. Kalau kata tak boleh, kita akan try dalam 800 meter, 700 meter. Sebab dia aku try pendek pun, dia punya gear ada awal-awal. Waktu tu sprocket 17.25 tu pun dah mengerang sangat, dah terasa mengerang lah. Tapi tak tahu lah, kalau kata dah pakai tayar besar, sprocket pun dah naik sikit, kita cuba je. Kita tengok kejap lagi perform tak perform motor ni. Dan aku rasa agak bahaya untuk try motor ni dalam keadaan tak ada lampu depan, sebab owner tak ada kat sini. So dia pun tak ada hantar cover set. Aku cuba adjust lampu depan macam mana cara pun supaya selamat dan safety sikit waktu kita nak try motor. Okay, so horsepower 46 lebih, torque dalam 34 lebih. Motornya boleh dikatakan kuat. Untuk spek macam ni, yang paling berjaya adalah 50 horsepower dengan dekat dyno jet. Kira dah selesa, dah sesuai dengan speknya lah. Mungkin jack ni, sebab aku jarang buat spek besar, jack tak tinggi. Maksudnya kita nak cantikkan, squarekan kita punya stroke dengan kita punya bore tu biar selaras, center, cantik, sesuai, macam tu. Tapi yang dia memang minta jet rendah. Mungkin next aku akan racun dia cun-cun lah. Dan untuk carburetor FCR ni, walaupun dia copy kan, tapi pada aku yang ni jackpot sebab dia masih lagi senang di setting. Dia tak bobok, senang dibawa. Okay, so aku adjust lampu depan. Kita terus pergi test motor lah. Okay, alhamdulillah aku dah sampai kat bengkel. So tadi waktu try GPS pula, motor tak ada masalah apa pun. Motor perform lah, pada aku cun je. Cuma aku agak kurang berpuas hati dengan beberapa part yang memang kita nak kena buat juga. First sekali untuk motor ni, oil casting lah. Motor spek besar, dia dah wajib ada oil casting untuk minyak hitam dia. Contoh macam Y ni, nampak? Kita dah letak oil casting kat situ. Ni kedudukan dia. Dia ada hose yang daripada minyak hitam bawah ataupun yang dekat head atas ni. Tapi yang ni sebab tak buat lagi, tengok dia punya hose bleeder dia. Untuk hose bypass dia ada yang daripada mangkuk kanan, tempat cek ni satu naik, dan kat sebelah sini water pump lah. Ni yang daripada water pump, aku tarik belakang. Nampak tak menyembur minyak hitam ni? Habis bag. Nampak bag aku pun kena juga. Bag pun kena juga minyak hitam, betul-betul minyak hitam. So first kali oil casting kalau buat, insyaAllah cun-cun. Second, untuk ride jauh aku rasa radiator lah next, yang dia kena target cari radiator yang lebih besar, ataupun boleh pakai je daripada Umar Racing. Sebab motor customer aku yang 74 tu pun dia pakai Umar Racing 74, 76. Banyak dah yang aku pakai Umar Racing, memang tak ada masalah. Cun-cun je dia punya temperature. Okay,
So untuk sekilo 100, GPS motor ni ketuk 200. Sebenarnya dia masih lagi kurang memuaskan. Sebenarnya kalau ikut spek dia, sepatutnya GPS dia 200 ke atas untuk sekilo. Dia mesti kena keluar. Sebab kita bukan cari yang betul-betul cari. Dengan sprocket dia sekarang, lepas tu tayar belakang ni besar kan. Tapi pada aku bukan penghalang lah. Okay. Sebab kalau kata betul-betul nak cari, mesin ni kena set up lagi. Kita kena adjust betul-betul adjust. Sebab sekarang ni setup yang kita buat ni untuk tahan. Maknanya setakat 200 kalau lock sepanjang jalan tu pun aku rasa tak ada masalah lagi. Motornya memang masih lagi sama. Bunyi dia senyap. Memang perform habis lah. Okay. So untuk exhaust, kalau kata betul-betul nak set up, untuk lebih kita kena cari exhaust lain. Lepas tu aku rasa tak ada apa lagi lah. Itu je lah yang aku nak komen sikit pasal motor ni. Beberapa part yang agak kurang memuaskan lah. So GPS 200 untuk sekilo ataupun sekilo 100, kalau kata bantai 2 kilo ataupun lebih, mesti keluar punya. Confirm boleh keluar. Mesti akan keluar 205 ke atas lah. Mesti akan dapat. Okay. So aku rasa mungkin cukup sampai sini untuk konten kali ni. Okay. So apa komen korang tentang 78 jack 4.5? Mungkin jack dia kalau dilebihkan lagi 8 ataupun minimum 8, maksimum 10, aku rasa motornya boleh keluar 208 sekilo. Okay. Aku punya target je lah. So apa-apa pun korang boleh kongsikan kat ruang komen apa yang kurang lagi pasal X1R ni. Kalau kata nak kena naik besar lagi, aku mesti racun onanya untuk naik lagi. Okay. So terima kasih pada korang yang tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.